Pendapatan pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melonjak lebih 50% berbanding tahun sebelumnya pada suku tahun pertama. Situasi ini disebabkan dana pencen tersebut telah mengambil keuntungan lebih awal sebelum jangkaan turun naik pasaran. Pendapatan pelaburan untuk 3 bulan berakhir 31 Mac 2026 meningkat 51% tahun ke tahun kepada RM27.73 bilion. Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain mengingatkan ahli KWSP supaya tidak menjangkakan perkara yang sama pada suku tahun akan datang dan seterusnya. Tambah beliau, keadaan semasa kekal mencabar dengan risiko geopolitik yang tinggi, kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi yang mengakibatkan ketidaktentuan di dalam pasaran global. Ahli tidak seharusnya mengekstrapolasi keputusan suku ini kerana ia tidak mungkin berulang memandangkan portfolio asas sebenarnya diuruskan untuk pulangan jangka panjang yang mampan dan bukan sebaliknya. Mengikut portfolio, jumlah pendapatan pelaburan simpanan konvensional berjumlah RM22.63 bilion, manakala simpanan syariah RM5.1 bilion.